Assalamualaikum guys. Settle kita isi barang tadi. So kereta ni kita nak masuk parking dalam. Kita nak masuk parking dalam. Tunggu queue untuk servis. Lepas tu dia akan masuk dekat dia punya bay dalam tu. Okay, dekat ECW Motorsport ECW Garage. So jom. Nanti dia akan buat checking dia punya bateri, dia punya apa, absorber, spring apa semua dia akan check lah. Lepas tu dia akan cucuk komputer, macam-macam lah untuk kereta ni guys. Okay, lawa untuk model ni dia pakai new facelift punya steering. New facelift sangatlah lawa sebab dia pakai double spoke dia punya ni. Okay, dia punya double layer, dua layer dekat sini. Kereta handsome, mileage rendah, grade 5A, baru lagi. So kalau siapa yang nak cari kereta, korang boleh PM kita guys. Okay, so kereta ada yang incoming yang lawa-lawa tu terus grab, buat loan dah approve, kereta dah sampai. So korang dah boleh datang tengok. Okay, itulah pentingnya bila korang PM awal-awal. Okay, kereta nak pakai bila? Kereta nak pakai nanti raya. So sekarang ni korang dah cari dah, kereta ni ada bang, incoming stock, mileage rendah, stok sekian-sekian lah. Dapat yang tu terus grab bang. Okay, so dapat grade 5A, tahun baru, tahun 2024. So itu yang the best unit kita ada. Rezeki lah dapat yang unit yang rendah. Okay, so customer ni, kereta ni baru je sampai dekat showroom, lebih kurang dalam 2-3 hari macam tu. So dia datang dekat showroom, tengok kereta, setuju. So dia booking lah, kita buat loan. Okay, dia booking, kita buat loan dah approve. So sekarang ni tinggal untuk proses deliver lah. Loan dia ambil masa lebih kurang dalam seminggu je. Okay, so loan dah approve. Sekarang ni kita tunggu nak dapatkan queue untuk kita servis lah. Ada banyak bay dekat sini, banyak kosong lagi. So dapat je queue, kita akan masuk servis. Settle servis, kita akan bawa balik dekat showroom. So kita settlekan apa yang patut lah. Okay, untuk kereta ni sangat lawa, sangatlah handsome. Yang mana nak cari Shadow 45S, korang boleh tekan link dekat bawah. Okay, yang nak buat appointment, nak datang ke showroom, so boleh buat appointment. Kita bukan apa, buat appointment ni bukan kata apa, kita boleh nak prepare kereta mana yang tuan nak tengok. Kita akan bagi harga dulu, kita bagi harga on the road, kita boleh buat apa, kiraan dulu. So dah setuju apa semua, barulah datang ke showroom. So tak buang masa apa semua, datang ke showroom ni. Kalau boleh buat loan dulu, kalau tak nak buat loan, datang dulu tengok kereta pun tak ada masalah. Okay, loan dah approve, datang tengok kereta, test drive siap. So proceed untuk full payment, kemudian kita boleh proses untuk register lah. Okay, so kereta ni lawa, tahun 2024. Nampak dia punya gear knob, dia punya dynamic mode, semua lawa guys. Okay, dia punya display pun besar. Ni ambient light dia, kalau kita panaskan dia punya ni, buat dia akan jadi color warna merah. Nampak ni dia punya simbol dia. So maksudnya kita tengah panaskan dia punya aircon. Tapi kalau kita sejukkan, dia akan jadi warna biru. Cool. Nampak? Dia ada fungsi dia. Lagi satu, saya rasa Mercedes ni dia ada ni. Dia tak ada. Bila kita gerak tangan ke sini, dia akan on dia punya lampu. Mungkin ada setting dia. Okay, yang ni full spec, fully loaded. Ada sunroof, atas ni ada sunroof. Okay, ada 2 layer sunroof dengan lansir, dengan dia punya kaca. Burmester sound system, lepas tu ambient light lah, semua ada. Untuk kereta ni memang sangat-sangat handsome. New facelift. Yang paling penting new facelift, dia punya design, dia punya steering ni dah lain lah. Nampak dia punya layout dalam dia, lepas tu sini pun dah lain. Okay, so yang mana nak cari seri 45S, boleh contact dia. Jumpa anda di showroom. Okay, Assalamualaikum, bye bye.